Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Abang Botak DIY. Okey, yang masih belum subscribe saya punya channel, boleh tekan butang subscribe tuan-tuan. Okey, untuk hari ni saya nak kongsi satu masalah pula ni tuan-tuan. Ada lagi satu masalah di mana saya punya mesin basuh ni, dia punya ayak dia tu agak slow. Bukan agak lah, dia dah memang slow lah. Tu dia. Jenama saya punya mesin basuh ni adalah Samsung 8.5 kilo. 8.5 kilo ni cover belakang dia tu saya dah buka dah tadi ni. Saya dah buka dah tuan-tuan. Dan ni adalah keadaan di belakang mesin basuh ni lah. Dia ada water inlet valve ni. Daripada pipe rumah kita dia sambung ke mesin basuh melalui water inlet ni lah, valve. Kalau tak silap saya sebutan dia macam tu lah. Saya punya ada crack tengah, dah nak terbelah dua lah. Dan saya rasa punca ayak slow adalah disebabkan benda ni lah. Dan lagi satu, bawa dalam ni ada filter lah. Filter, kadang-kadang filter tersumbat pun salah satu faktor untuk ayak masuk slow. Tapi saya rasa saya punya bukan sebab filter, saya rasa saya punya sebab alat ni lah, dah nak terbelah dua dah tuan-tuan. Okey tuan-tuan, untuk membuktikan kesahihan dia, saya buat demo sikit. Tu dia, kita on dia punya switch, buka ayak. Tu dia. Dan saya akan onkan mesin basuh ni lah. Nak tunjuk dekat tuan-tuan betapa slownya ayak tu. Padahal daripada pipe tu memang laju lah. Masuk saja melalui water inlet valve tu, terus dia jadi slow. Okey, tuan-tuan boleh tengok betapa slownya ayak yang masuk ke dalam saya punya mesin basuh ni. Tu dia. Dah hampir kepada menitik-nitik lah. Dia punya halus saja masuk. Ini mesti ada punca di mana-mana yang menyebabkan ayak ni masuk sebegini rupa tuan-tuan. Nampak slow tuan-tuan. Ini mau makan hari ni kalau nak basuh baju ni tuan-tuan. Betul-betul punya slow ni. Dan saya nak tunjukkan tuan-tuan betapa lajunya ayak pipe saya ni kalau nak dibandingkan dengan yang masuk ke dalam mesin basuh tu. Kita buka dia punya pipe dia, hose dia ni. Kita tengok asal daripada pipe patutnya laju tuan-tuan. Jadi nak kena check lah apa yang tak kena dekat saya punya mesin basuh ni tuan-tuan. Okey tuan-tuan, sebelum saya tukar saya punya water inlet valve ni, saya akan check saya punya filter dekat dia punya hose tu. Sebab dalam ni ada satu filter lah. Kadang filter ni dah tersumbat, kadang ayak pun boleh slow. Jadi kita buka dia macam ni saja. Nampak dia ada macam benda terjuntai tu. Tarik dia punya keluar. Kalau dia terlalu dalam sangat, pakai plier yang muncung tirus tu, yang tu boleh tarik kat. Nampak berkarat sikit berkarat sikit tuan-tuan. Tapi lubang-lubang dia masih ada lah. Lubang-lubang dia masih ada. Biasalah barang dah lama tuan-tuan. Barang dah lama dia berkarat sikit lah. Nampak ini bukan kotak ni, ni karat ni. Jadi saya akan cuba masukkan ayak tanpa memasang filter tu lah.
Kita tengok dia punya, kalau tak ada filter ayak tu slow ke tak. Kalau ayak tu laju, mana kata masalah tu dekat filter tu lah. Tapi kalau ayak yang keluar tu macam tadi tuan-tuan itu bermakna bukan masalah filter, itu adalah masalah yang punca dia water inlet valve tu lah, yang ada putih dua tu. Tu dia. Jadi saya akan cuba tanpa filter tuan-tuan, tanpa filter. Nama ini pun ada leaking sikit ni. Okey, dah ketat. Okey, kita akan tengok sama ada ayak yang keluar slow ataupun laju. Kalau slow macam tadi, bukanlah masalah filter tu. Suasana agak bising sikit tuan-tuan sebab rumah sebelah tengah renovate. Tengah renovate dia pun. Nampak itu dia ayak yang keluar tuan-tuan, slow macam tadi. Sama saja, tak ada beza apa pun. Ini saya tak pakai filter ni. Saya tak pakai filter, ayak pun masih slow, nampak makna kata bukan filter ni punca dia lah. Bukan disebabkan filter, jadi mungkin disebabkan saya punya apa nama istilah ni inlet valve ni lah, satu set dia ni. Tengok benda pun dah terbelah dua dah tu. Jadi nak kena tukar lah tuan-tuan. Okey tuan-tuan, dia punya punca dia kita dah tahu. Yang rosak adalah inlet valve tu. Jadi bukan disebabkan oleh filter dekat hose ni tersumbat ke, bukan Jadi saya akan buka hose ni dan saya akan ganti dengan inlet yang baru punya. Saya dah beli kat Shopee Saya dah standby beli kat Shopee. Okey, untuk cabut yang lama ni dia tak perlukan screwdriver ke apa, sebab dia ada lubang tu dia masuk, dia tekan masuk dalam lubang yang ada dekat mesin basuh ni je. Jadi untuk buka dia kita main-main sikit, lepas tu kita tarik dia keluar. Tu dia tuan-tuan, senang saja. Ini kita akan tukar seketui dia. Ini yang saya dah order dekat Shopee Pastikan model dia model yang sama. Nampak sekali dengan filter yang baru dia bagi dalam tu. Harga dia saya tak berapa nak ingat berapa puluh dah. Tapi tak adalah mahal sangat puluh-puluh je. Tu dia punya model dia ni. Pastikan sama. Okey, jom kita tukar tuan-tuan. Okey tuan-tuan, untuk nak buka dia punya inlet yang lama ni, dia ada dua kabel kiri dan kanan. Kita hanya cabut saja kabel kiri dan kanan dia tu. Kita cabut saja. Mudah saja tuan-tuan nampak tu. Ini yang baru punya. Okey, check dulu dia punya number number siri, number model apa semua ni sama saja. Ori tak ori, belakang kira janji boleh pakai saja tuan-tuan. Yang penting dia sama dan serupa saja. Tu dia. Okey tuan-tuan, saya akan pasang inlet valve yang baru ni. Senang saja nak pasang, serupa macam yang asal tadi tu. Dia ada dua lubang kat situ, jadi kita masukkan ngam-ngam dengan dua lubang tu, tekan masuk. Dia tak ada skru apa-apa, kita tekan dia masuk saja. Pastikan dia ketat, lepas tu kita pasang dia punya kabel tu. Kabel tu kita tekan masuk saja. Selesai tuan-tuan, selesai. Tu dia, tengok hasil ya.
ngam eloknya. Tu dia tuan-tuan. Inilah rupa kejadian dia apabila kita tukar yang baru. Nah tu dia sama aja. Sama aja tuan-tuan. Seperti mana yang lama punya kedudukan, yang baru pun sama saja. Okey tuan-tuan, pemasangan untuk inlet valve ni dah pun selesai. Jadi saya akan sambungkan semula dia punya hose ni. Mudah saja tuan-tuan. Kita kunci dia, bagi dia ketat . Okey, selesai tuan-tuan. Tu dia, ini rupa dia. Saya akan try dia. Kita buka yak dulu. Lepas tu onkan mesin basuh ni. Agak berhasil lah tuan-tuan. Jom kita saksikan tuan-tuan kemenjadiannya. Tu dia. Tu dia. Laju ayak dia tu dia. Menjadi tuan-tuan, menjadi. Sekarang ni terbukti punca dia adalah inlet valve. Tu dia. Laju tuan-tuan. Ini baru basuh mesin bawah sejam boleh siap. Tu dia. Sangat memuaskan hati tuan-tuan. Buat sendiri saja, repair sendiri saja. Sebelum hantar ke kedai kita boleh check sendiri saja tuan-tuan. Untuk masalah mesin basuh saya ni hanya inlet valve saja. Tu dia, dah tukar ni dah elok lah. Tu dia modal berapa puluh saya beli tak ingat lah. Tukar benda ni saja terus ayak laju macam baru beli mesin basuh tu tuan-tuan. Tu dia. Mana-mana yang ada masalah macam saya ni boleh check dia punya inlet valve lah. Berkemungkinan dekat situ problem ataupun dia punya filter dah tersumbat lah. Nampak ayak dia laju tuan-tuan, jauh beza dengan yang tadi tu kan. Tu dia apa hati usia mesin basuh ni lebih kurang dah 10 tahun lah, 10 tahun lebih lah. Boleh tau ni tuan-tuan, boleh dah ni. Okey tuan-tuan, sekarang saya akan buat pemasangan semula dia punya cover belakang ni. Kerja-kerja dah pun selesai, punca pun kita dah tahu, kita dah repair. Jadi saya akan pasang balik dia punya cover belakang ni. Tutup saja, lepas tu ikat dengan skru saja. Okey, selesai tuan-tuan cover belakang pun dah pasang, dah kemas elok lah. Ni dah rupa dah. Dan saya akan membuat percubaan kali terakhir sebelum menamatkan video ni tuan-tuan Saya akan test lagi sekali. Tu dia. Tak puas hati lagi tuan-tuan, jadi kita test lagi sekali. Tu dia, seperti tadi juga tuan-tuan. Okey tuan-tuan, saya rasa setakat sini saja perkongsian saya untuk kali ini. Macam mana nak
check kalau mesin basuh ayak masuk slow tu dia. Kalau ada sebab-sebab lain lagi mungkin tak pastilah saya pun. Apa yang saya boleh share yang ni sajalah. Bertemu kita lagi di lain video, lain masa, lain waktu, lain ketika dan lain perkongsian. Yang masih belum subscribe saya punya channel Abang Botak DIY, boleh tekan butang subscribe tuan-tuan. Okey, bertemu kita lagi tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.